Daripada duduk atas keranda, dia main usik-usik telinga. Serius lah. Ah, Rasa macam ada orang ni. naik 2 orang. Okay. Yang seorang ni dah tidur. Dah tidur lah. Tapi yang dia ni gentle. Dia macam, biar je lah, biar je lah. Dia dah biasa. Dia dah biasa. Sebab memang dia buat job tu kan. Kita ni yang tengah drive ni, mesti nak intai belakang, betul? Dekat cermin tengah tu kan, kita mesti intai belakang. First dia duduk. Astaghfirullahaladzim. Nampak dia duduk. Nampak? Ui. Body yang paling mandikan tadi tu Okay. duduk. Uish. Okay, itu satu. Okay, tak apalah. Weh, shit. Biar je. Kau relax je lah, tak ada apa. Kita yang drive ni, dia kat sebelah. Ya. Relax je, tak ada apa. Tengah drive kita nampak benda tu. Oh, itu dah kira dia macam, weh, ni tak boleh jadi. Itu dah kira ekstrim lah tu. Dia macam, weish, main kasar nampak kan. Okay, tak apa, deny, biar lu. Lepas tu dia usik telinga. Oh. Dia usik telinga. Terus buka surah. Terus buka surah Yasin. Cakap, buka. Okay, relax balik. Dekat terowong menora, 3 kali dia duduk. 1, 2, 3 kat tiang lampu. Dia yang body tu dekat tiang lampu. Setiap tiang lampu tu dia. Dekat luar nampak muka dia. Kita tengah buat kereta ni, dia dekat setiap tiang lampu. Uyo. Memang Oi, Rahman. berdiri bulu rumahku.